Nabi kata kalau keluar nanah seluruh tubuh laki mu jilak dengan lidah sampai licin maya, mu belum tunai hak suami. Wah, berat. Nah. Sebab dia ada istilah isteri derhaka kepada suami masuk neraka. Tak ada istilah suami derhaka kepada isteri. Nampak? Suami kata balik rumah mak dia, isteri kata balik rumah mak dia, wajib ikut suami. Tu baru solehah. Kita tengah tidur malam, tok laki balik pukul 4 pagi. Bangun yang. Wak nasi goreng kapung, berbili banyak ke? Wajib bangun. Kena cari bili, kena cari beras, basuh beras, kena mayang lada, kena buat nasi goreng. Pukul 4 pagi wajib kena buat. Dah ada tak tok laki kita suruh buat pukul 4 pagi? Ada, contoh. Nah, suruh buat air 2 kali bunyi. Sani air dah kerak atas air.